Ini bawa cerah ini. Bas, dulu. Ya. Jom kita main ni, Bas. Kad imbasan, Bas. Kad imbasan. Nanti dulu. Kenapa, Bas Bas? pun nak main juga ni. Tapi sekarang ni waktu laporan khas kita. Oh, segmen news kan, Bas? Kena tunggulah. Okey, Bas. Saya ajak, Bas. Boleh. Kawan-kawan, jom saksikan laporan khas kita pada hari ini dalam News at Kids on 2. Saksikan. News at Kids on 2. Hai, News at Kids on 2 kembali lagi dengan tajuk kepentingan perpustakaan di masa kini. Perpustakaan merupakan pusat pengumpulan bahan-bahan bacaan yang boleh dipinjam dan dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat pelbagai jenis perpustakaan, antaranya perpustakaan awam, desa, sekolah, kanak-kanak dan sebagainya. Dengan wujudnya perpustakaan-perpustakaan tersebut, sesebuah masyarakat setempat boleh mendapatkan buku-buku mengikut kepentingan masing-masing. Penggunaan internet secara meluas mungkin sedikit sebanyak mengurangkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Namun, penggunaan internet adalah komunikasi satu hala. Impak yang diberikan kurang berbanding komunikasi dua hala. Walaupun penggunaan internet kian meluas, namun pendekatan yang digunakan dengan berkunjung ke perpustakaan adalah berbeza. Seringkali orang menganggap perpustakaan hanya terdapat buku sahaja, tetapi seringkali kita terlupa bahawa perpustakaan mempunyai banyak kelebihan khususnya kepada kanak-kanak. Kawan-kawan, di perpustakaan, selain buku, kanak-kanak juga dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan dan ia sedikit sebanyak membantu perkembangan mental serta fizikal mereka. Jom kita dapatkan pandangan kawan-kawan kita. Awak selalu pergi perpustakaan? Ya, saya selalu pergi ke perpustakaan. Ya, saya selalu pergi ke perpustakaan. Ya, saya sering pergi ke perpustakaan. Ya, selalu pergi. Berapa kerap awak pergi perpustakaan? Saya pergi di sana 2 kali seminggu. Saya pergi ke perpustakaan 2 kali seminggu. 3 kali seminggu. 2 minggu sekali. Apa aktiviti yang awak lakukan di sana selain baca buku? Saya membuat study group bersama rakan-rakan sana. Melihat info-info yang ada di sana, berbincang dengan rakan-rakan. Saya melayari internet supaya mendapat maklumat yang penting. Dapat mengulang kaji pelajaran. Apakah faedah yang awak dapat dengan pergi ke perpustakaan? Saya dapat mengisi masa lapang dan mencegah saya daripada perkara yang negatif. Contohnya, melepak. Mendapat ilmu pengetahuan tak terlibat daripada unsur-unsur negatif. Saya mendapat faedah dengan jauh daripada unsur-unsur negatif seperti melepak, bercakap dengan kawan-kawan dan bermain di perpustakaan. Saya dapat mengulang kaji dengan tenang. Salah satu kebaikan perpustakaan kanak-kanak ialah dapat mengembangkan daya imajinasi kanak-kanak. Sebagai contoh, dengan mengadakan aktiviti lukisan dan kraftangan untuk anak-anak ini, ia merupakan satu aktiviti yang menarik perhatian kanak-kanak kerana melalui aktiviti ini, secara tidak langsung dapat mengaktifkan daya imajinasi kanak-kanak untuk berfikir lebih kreatif. Aktiviti bercerita juga dapat meningkatkan kemahiran bahasa dalam diri kanak-kanak. Kosakata yang betul serta bersesuaian membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Selain itu, pembelajaran melalui kemudahan teknologi juga memberi kesan kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh belajar melalui komputer dengan memasang CD-CD pembelajaran yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Oleh itu, melalui aktiviti tersebut, kanak-kanak dapat belajar dan mengingati dengan jelas sekali. Melalui animasi dan audio yang ditunjukkan di skrin komputer, dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk terus mengikuti apa yang diajar. Pihak perpustakaan juga ada menyediakan aktiviti yang dalam bentuk permainan. Bermain merupakan ekspresi paling tinggi perkembangan manusia pada peringkat kanak-kanak. Melalui bermain, ia menentukan perkembangan sasiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek. Malah, ruang permainan bagi kanak-kanak di perpustakaan juga menyediakan permainan seperti blok dan kad-kad gambar untuk disuai padan serta papan nombor. Sesebuah bangsa yang ingin maju haruslah menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengembangan ilmu. Perpustakaan kanak-kanak pula banyak memberikan kebaikan kepada kanak-kanak, terutama dalam perkembangan bahasa kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak akan lebih cepat belajar. Ibu bapa juga dapat meluangkan masa dengan kanak-kanak. Masa lapang dapat digunakan dengan sebaiknya. Kanak-kanak juga dapat belajar melalui kemudahan teknologi maklumat yang terdapat di perpustakaan serta aktiviti yang terdapat di situ. Sebagai individu di era IT ini, kita haruslah menggunakan kedua-dua jenis kemudahan, iaitu perpustakaan dan internet sebaik mungkin bagi melahirkan generasi yang lebih bijak dan pintar. Okeylah, sampai di sini saja laporan kita. Jumpa lagi di episod akan datang.
Itu dia laporan khas kita pada minggu ni ya kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk saksikan lagi news episode 1 minggu hadapan. Betul tu. Kawan-kawan, sebelum kami mulakan main kad imbasan ni, apa kata kawan-kawan kat rumah tu, saksikan rancangan seterusnya. Saksikan. Biar Bas yang bagi-bagi kad ni. Bas. Bas tanya kamu jawab tau. Boleh, Bas, boleh.